betul lah macam awak cakap, memang jenuh nak menyental. Yelah, tebalkan eyeliner yang tebal ni, like a panda. Ini eyeliner yang saya pakai. Dia memang tak mudah hilang. Memang jenuh sikit lah nak menyental. Contoh ni adalah air. Okay, nampak kan air? Dan dia tak smudge, dia tak comot. Dia memang tak hilang, nampak tak? Tengok, dia memang tak hilang. Dia memang tak mudah hilang. Kenapa? Kena cara yang betul. Saya nak tunjukkan macam mana saya boleh hilangkan dia dalam masa beberapa saat. Yang penting kita boleh wuduk dan solat macam biasa. Wet tissue makeup remover. Tengok soon saya akan keluarkan dia, which mean tengok dalam masa beberapa saat. You see? Gitu. InsyaAllah dalam masa terdekat kan, untuk bantu ramai orang ambil wuduk dengan keadaan tidak ragu-ragu dengan next projek yang saya akan keluarkan, insyaAllah. Sebab saya bukan kali pertama dapat reply komen seperti ini, dan sangat ramai yang risau nak wuduk tu susah nak tanggalkan saya punya eyeliner yang sangat banyak. Bila cara yang betul, insyaAllah. Yang penting natural base. Okay, next remover yang buat kita rasa selamat untuk kita ambil wuduk dan juga solat, insyaAllah. Nantikan. Excited tak?